Apakah kamu ni main belon ini? Tampuk. Itu rupanya koma. Segelintir daripada kita yang ada dekat surau, dekat masjid, inilah rupanya. Nampak macam warak, nampak macam berilmu, nak menegur orang. Tapi sebenarnya paling jahil. Dengan budak pun kita nak gunakan dominan kita sebagai orang tua nak menampung. Apa daya, apa kuasa demo budak-budak. Duduk di mana pun memang koja budak-budak ni main. Kita pun tak tahu latar belakang dia. Entah-entah dia dalam perjalanan ke mana ke, singgah di surau, singgah di masjid, ngikut mak bapaknya. Sementara nunggu mak bapaknya semayang, dia mainlah belon tu. Tapi datang pula seorang orang tua ni, tampur je. Tak ada pertimbangan langsung. Tak ada hikmah langsung nak dalam mendidik anak-anak ni. Tak ada kasih sayang langsung kepada budak-budak. Heran kau mah. Tu yang kadang-kadang segelintir daripada kita ni datang ke masjid, datang ke surau, yang dipikirnya hanya ibadat solat je. Kalau duduk di dalam surau tak solat, lepuk, tampuk. Ni jenis orang yang dalam kehidupannya bab ilmu ni tak ada dia ambil kira. Bab akhlak, adab tak diambil langsung peduli. Yang diutamakan je, yang bersarang dalam dirinya hanyalah barat. Nafsu amarahnya yang begitu tinggi. Pantang je nengok sikit yang tak kena dengan jiwanya, tampur. Sedih koma. Kadang-kadang orang yang merasakan terpaling bagus, dia ada 3 ciri ataupun tanda-tanda orang yang merasa dialah yang paling bagus. Mau kita dengar. Ada 3 tanda manusia yang bajet bagus, yang perasan dia tu bagus. Pertama sekali adalah dia rasa bahawa dia sajalah yang baik, betul, benar. Dia rasa dialah yang paling baik, dialah yang paling betul dan dialah yang paling benar. Yang dia cakap, yang keputusan dia, apa yang dia luahkan, dia je lah baik, betul, benar. Yang kedua adalah dia tak boleh dinasihat. Dia pantang kalau ada orang tegur dia. Silap bulan mungkin dia akan kata, engkau belajar mana? Kau nak nasihatkan aku? Mana kau belajar? Mana kau tahu? Nampak? Dia tak boleh terima nasihat orang, tak boleh. Yang ketiga adalah dia suka sangat mempelekehkan orang lain, mempelekehkan kebolehan orang, memandang rendah pada keupayaan orang lain. Inilah tanda manusia. Jadi apa nak kata kamu? Mungkin budak tu tadi dah bertemu dengan orang yang terutamanya ciri yang ketiga tu. Yang bersarang dalam dirinya hanyalah perasaan ataupun nafsu amarah dan ada riak, ujub, takabur, merasakan dirinya lah yang paling baik. Sebenarnya jenis-jenis orang yang macam ni bukan dengan budak-budak je, dengan orang tua pun. Dia akan rasa dia je lah yang terpaling syurga. Walaupun yang teman nak tunjuk ini hanyalah sekadar lakonan, tapi benda ni berlaku. Maulah kita tengok juga. Oi, kenapa kau duduk dekat saf depan ni? Kenapa Pak Ustaz? Tak boleh ke? Saf depan ni kena booking dulu. Orang yang layak duduk dekat saf depan ni orang macam aku yang selalu datang surau ni, bukan orang macam kau. Aku ni ahli syurga, kau tahu tak? Pak Ustaz tahu ke siapa ahli syurga, siapa ahli neraka? Of course lah, sebab aku selalu datang dekat masjid ni. Aku selalu duduk belakang tu imam. Kadang-kadang aku selibat jadi imam. Muka dah sah-sah, muka ahli neraka. Ada hati nak duduk dekat saf depan. Kau memang tak layak. Kau keluar sekarang. Itulah lakonan orang terpaling syurga. Hei, letih kamu. Tu yang penting sangat menuntut ilmu tu. Ada ilmu. Penting sangat yang nak dibina dalam diri kita ni ialah akhlak dan juga adab.